Okey, video kali ni saya nak tunjuk pasal cara kenal pasti SNR yang strong ataupun kuat. Ni, topik kali ni saya nak ajar tentang SNR strong ataupun cara nak tahu SNR tu kuat ataupun boleh kita pakai untuk entry, untuk kita nak sell ataupun buy. Okay, SNR strong tu macam mana meh? Okay, macam ni. Saya lukis dulu. Okay, contoh contoh resistance, support, resistance. Okey, saya nak tanya, saya tunjuk contoh dulu. Okey, ini adalah saya nak tunjuk contoh contoh strong support. Okey, contoh strong support. Okey, saya nak tanya. Okey, support semua dah tahu. Yang ni support, yang ni support, yang ni pun support. Yang bentuk V tu memang support dah. Yang ni support. Susah Ya. Yang ni support, yang ni S, yang ni pun S, yang ni pun S. S. Ataupun saya buat lagi macam ni. Ini pun S, ini pun S pula. Okay, nak tanya, yang mana satu support yang strong? Siapa boleh jawab? Mungkin orang yang lama dia tahu, tapi newbie dia tak tahu lagi kan. Okay, saya tunjuk. Support yang strong ialah dia support itu yang dia berjaya break resistance. Okay, kita tanda dulu resistance. Ni pun resistance. Ni resistance juga. Resistance. Okay, Mei cakap support yang strong ialah support tak nampak ya. Support yang strong ialah support yang berjaya break resistance sebelah dia. Okey, faham tak maksud ni? Support yang strong ialah support yang berjaya break resistance sebelah dia. Okey, apa tu maksud break? Break tu apa break? Break itu contoh macam ni. Break itu maksudnya tembus. Maksudnya dia tembus resistance sebelah dia. Okey, kita cari kat sini. Kita cari dekat sini yang mana satu support yang tembus resistance. Okey, ni memang kita tak nampak. Okey, support ni sebelah dia tu, sebelah ni kiri, sebelah sini. Okey, kita tengok support ni dia tembus tak yang ni? Cuba tengok. Dia datang, sekejap saya tunjuk contoh. Ni support ni, dia datang macam ni. Dia tembus tak yang ni? Tak kan? Dia turun. Okey, dia tak tembus pun yang ni, sebelah dia ni. Support ni tak tembus sebelah ni. So, ni bukan support yang strong. Mei cakap support yang strong ialah support yang berjaya break resistance sebelah dia. So, kita tengok lagi. Okey, support yang ni kita dah explain. Okey, support yang ni pula. Support yang ni pula, dia berjaya tak break yang ni? Nak tanya. Tengok betul-betul. Support yang ni pula, dia berjaya tak break resistance sebelah dia ni? Yes, berjaya. Tengok, nampak?
Dia tembus. Ni tembus sini. Ni saya lukis kawasan dia tembus. Dia tembus dekat sini. Tu dia tembus. Dia tembus atas macam tu. Maksudnya dia berjaya break resistance sebelah dia. So support ni adalah support strong, ataupun orang panggil support ni adalah support yang kuat. Sini. Yang ni tak kuat. Yang ni pun tak kuat. Yang ni tak kuat. Yang ni yang kuat sebab dia berjaya break resistance sebelah dia. So kita boleh guna sini untuk kita buy. Saya cakap support untuk apa? Support untuk buy. So kita boleh guna support ni untuk buy. Bila dia datang balik, dia datang, kita tunggu dia datang. Dia datang, kita pun buy. Kita buy, dia pun naik. Begitulah contoh dia. Ini adalah contoh support yang strong. Faham tak? Ataupun saya lukis lagi. Boleh screenshot. Siapa nak screenshot? Saya screenshot dulu. Okay, ataupun lebih mudahnya, ni tengok ni. Ni senang ni. RS. Ni contoh support yang strong Ini contoh. Ni contoh support strong. S. Support ni, S ni, dia berjaya break R ni. Maksudnya berjaya break sini. Tengok dia tembus nampak kat sini. Sebenarnya dia kena buat macam ni. Dia kena turun balik. Tapi dia tembus. Sepatutnya dia kena respect lah sebab ni resistant. Okay, dia kena macam ni. Tapi dia tembus. So support ni adalah support yang strong. Barulah kita boleh pakai untuk buy. Kita pun tanda. Kita pun tunggulah dia datang. Kita tunggu dia datang. Biarlah dia buat. Kita tunggu. Lepas tu dia masuk. Kita pun buy. Dia pun naik. Faham? Okay. Contoh kedua ialah contoh resistant yang strong. Okey, ini adalah contoh resistant yang strong. Resistant yang strong sama juga, dia terbalik je macam support tadi. Resistant ni dia bentuk A, tajam. So contoh saya lukis dulu. Sekejap, salah. Okey, tengok sini contoh. Okey, macam ni lah senang. Okey, tengok sini contoh. Ini adalah contoh resistor yang strong. Okey, yang mana satu kita dah tahu. Ni support. Ni resistance. So kita nak fokus sekarang resistance. So tapi saya kena lukis lah dulu sebab ada orang tak tahu. Ini support. Ni support. Ni support. Ni support. Ni support. Ni support. R. Okey, kita dah tahu support resistance. Okey, sekarang kita nak tahu yang mana resistance strong. Sama juga macam tu. Resistance, saya tulis dulu. Resistance yang strong ialah resistance yang berjaya break support.
Maksudnya macam mana? Resistor yang berjaya ialah resistor yang berjaya resistor yang strong ialah resistor yang berjaya beri support. Okey, maksudnya macam mana? Maksudnya resistor tu dia berjaya tembus support tu. Tembus. Kita carilah kat sini yang mana dia tembus. Okey, resistor, kita perhati resistor je. Tak payah perhati benda lain. Kita tengok resistor ni, dia berjaya tak break support sebelah dia ni. Wajib always tengok sebelah kiri, bukan kanan. Always tengok sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Faham? Kita tengok, kalau kita tengok breakout, kita kena tengok sebelah ni, kiri ni. So bila kita dah tengok ni, kita tengok resistor ni berjaya tak break support ni? Tak. Okey, tak. Lepas tu resistor ni pula, dia berjaya tak break support ni? Berjaya tak break support ni katanya? Berjaya tak? Berjaya. Tengok, nampak ni, dia break, dia tembus. Dia tak respect pun sini. Bila dia tembus, so resistor ni adalah resistor yang strong. Kita boleh guna dia untuk kita sell. So kita tunggu je lah dia datang. Kita tunggu dia datang, dia naik, boom, dia turun. Kita pun sell dekat sini, dia pun turun. Okay, ni adalah contoh resistor yang strong. Ataupun kita nak tengok lagi senang, macam ni. Saya buat contoh resistor yang strong tu. Ataupun macam ni. Okey, tengok sini. Ini adalah contoh resistor strong. Dia berjaya break support ni. Nampak? Ni adalah contoh resistor yang strong. Saya kena SS ni. Okey, saya dah selesai topik ni. Okey, kita cari dekat chart pula. Macam mana resistance strong tu. Kita tengok dekat chart. Support strong dan resistance strong, kita tengok dekat chart. Kita buka. Okey, kita jumpa dah. Kita jumpa. Okey, kita jumpa. Kita tengok sini. Ini resistor ni berjaya tak break support ni? Ni. Nampak? Tak. Resistor ni pula berjaya tak break support ni? Yes, berjaya. Ni, dia berjaya break. Nampak tak? Ditembus sampai ke bawah ni. Nampak? So, kita boleh tanda. Kita tanda sini untuk kita sell. Lepas tu kita tunggulah dia masuk. Bila dia turun, kita tunggu dia naik. Lepas tu sampai atas ni kita pun sell. Dia pun turun. Kita dapatlah dalam 1 pip, 140 pip. Betul. 140 pip. Banyak tu. Lepas tu dia nak balik tengok, dia reject lagi. Dia masuk ni, dia tak tembus pun. Lepas tu dia turun lagi. Gila-gila tu. Ni kaya ni. Kalau siapa hold. Okay, ini adalah contoh resistor yang strong. Faham tak? Inilah saya ajar resistor strong. Basic is king. Orang cakap basic is king. Resistor strong. Ini nampak tak? Ini adalah contoh resistor strong. Yang mana satu resistor strong tu? Mana dah? Ni. Tu resistor strong. Dia berjaya break support. Faham? So, okay, kita cari support pula. Yang mana satu yang support yang strong? Mana satu yang support yang strong? Kita tengok senang lah. Kita tengok yang senang.
Ini senang, mudah faham. Sekejap saya cari. Kejap saya cari. Contoh supportnya strong. Okey, ni ada satu contoh. Kita perhati kawasan sini. Okey. Ini S. Ni support. Ni pun support. Ni support. Ini R. Kita tengok sini dulu. Ini S, ini R. Okey, jap. Okey, S ni dia berjaya tak beri R sebelah dia ni. Nampak tak? Tak kan? Dia tak tembus pun sini. Nampak tak? Dia tak tembus pun sini. Okey. Yang ni pula S ni, dia tembus tak sini? Tengok dia naik. Dia tembus tak? Yes, dia tembus. Ni nampak tak sini? R ni, dia tembus. Dia tembus sini, nampak ni dia tembus. Bila dia datang balik, saya cakap S ni kita boleh ambil dia untuk kita apa? Untuk kita buy. So kita tunggulah dia datang balik. Ni nampak dia terjun. Bila lepas dia break ni, dia datang balik, dia terjun, dia masuk dalam zone support kita ni. Kita pun buy, dia pun naik. Nampak tinggi. Naik. Ini basic. Ini simple. Memang simple. Faham tak? Nanti lepas ni cuba backtest, cuba buka benda ni, cari. Ingat mana dah nota tadi. Cuman berterabur dah. M15 rasanya tadi. Betul lah. Okey ni. Contoh support yang strong. Siapa nak nota sila masuk dalam channel saya. Saya ada letak link dekat bio. Masuk yang channel education, yang basic education tu. Masuk yang tu. Lepas tu masuk juga public channel saya, iaitu Main77. Tengok link kat bio, ada 2 link. Masuk je. Nanti saya akan send nota ni dekat channel tu, free. Tak perlu bayar, free. Okey, itu saja. Ini adalah contoh strong support and strong resistance. Nanti next topic kita akan ajar pula tentang supply and demand. Ini lagi best. Ini saya selalu guna benda ni. Okey, stay tune.